Aku sedang duduk di atas Honda CBR 250RR. Seperti ZX, model daripada Honda ini juga memfokuskan kepada perlumbaan. Jom kita lihat prestasi enjin dia. Di balik fairing ini, terdapat sebuah enjin twin cylinder double overhead cam yang menghasilkan sekitar 41 horsepower dengan 25 Nm torque. Jadi dengan mudah ia dapat pergi ataupun bergerak selaju 186 km dengan menggunakan mode Sport Plus. Dengan baju Melayu tidak menghalang anda untuk mencapai kelajuan 186 km sejam. Tapi perlulah duduk dengan posisi yang betul seperti ini. Dengan cara ini, anda boleh capai 186 km sejam. Dan bukan macam ini. Bukan macam ini. Ataupun bukan macam ini.